Hai, Assalamualaikum. So, Mira yakin semua rakan usahawan kita ada Facebook personal kan? Tapi tak semua yang dah ada Facebook page personal yang fokus menjual produk tudung si comel. So, hari Mira nak kongsikan cara mudah macam mana rakan-rakan nak create Facebook page personal. Okay, so macam mana anda nak create Facebook page personal? So, di handphone masing-masing ada klik pada apps Facebook anda. Seterusnya, anda klik pada bahagian menu yang ada pada bahagian kanan. Setelah anda klik, terus pergi pada bahagian page di sini, anda klik. Dan di sini anda akan nampak button create. So anda tekan wording tersebut and dekat sini pilih create a new page dan seterusnya anda klik pada bahagian next. So di sini untuk page name ni anda boleh letak tudung. Dia tak boleh maksudnya campur huruf tu besar huruf kecil, huruf besar atau huruf kecil lah untuk page name. So kat sini tudung si comel Mira contohnya. So dekat sini anda klik pada bahagian next. Right, so dekat sini anda boleh masukkan kategorinya apa benda lah. Contoh dekat sini adalah untuk kategori fashion, fashion, ataupun boleh pilih nanti mana yang bersesuaian. Contoh kat sini adalah kita letak fashion accessories, dan boleh pilih tambahan yang lain di mana untuk memudahkan kategori page anda. Lepas tu anda tekan button create. So di mana face Facebook anda akan kiranya akan ada lah setelah anda create. So kat sini anda boleh setting lah untuk letak bio, contact, lepas tu anda masukkan email, phone number, location, tekan next dan seterusnya publish. Sangat mudah dan simple. So selamat mencuba.